Assalamualaikum. I am Cristiano Ronaldo. I want to Assalamualaikum sahabat DB Studio 53. Hari ini kita ingin menyentuh satu kisah yang sering menjadi viral di media sosial mengenai seorang ikon bola sepak dunia, Cristiano Ronaldo. Ramai yang menyebarkan video, gambar dan cerita kononnya Ronaldo sudah mengucap syahadah dan memeluk Islam. Tetapi, adakah berita ini benar? Atau hanya rekaan internet demi meraih perhatian? Hari ini kita buat kajian dengan hati yang tenang. Bukan untuk menghukum, tetapi mencari kebenaran. Hingga hatiku tersedar, ada Tuhan yang Maha Besar. Selepas diteliti daripada beberapa sumber semakan fakta antarabangsa, tiada kenyataan rasmi daripada Ronaldo sendiri bahawa beliau telah memeluk Islam. Banyak gambar viral yang tersebar rupa-rupanya. Gambar lama ketika beliau berada di Dubai, video hasil AI. Malah ada video menggunakan wajah Lukaku Ronaldo. Ada juga kenyataan palsu kononnya Ronaldo berkata, "Aku cinta Islam." Namun semakan mendapati ucapan sebenar beliau hanyalah mengenai cintanya terhadap budaya dan masyarakat Dubai, bukan pengislamannya. Jadi setakat hari ini, belum ada bukti sahih bahawa Cristiano Ronaldo telah masuk. Selepas diteliti daripada beberapa sumber semakan fakta antarabangsa, tiada kenyataan rasmi daripada Ronaldo sendiri bahawa beliau telah memeluk Islam. Banyak gambar viral yang tersebar rupa-rupanya. Gambar lama ketika beliau berada di Dubai. Video hasil AI. Malah ada video menggunakan wajah Lukaku Ronaldo. Ada juga kenyataan palsu kononnya Ronaldo berkata, "Aku cinta Islam." Namun semakan mendapati ucapan sebenar beliau hanyalah mengenai cintanya terhadap budaya dan masyarakat Dubai, bukan pengislamannya. Jadi setakat hari ini, belum ada bukti sahih bahawa Cristiano Ronaldo telah masuk Islam. Tetapi sahabat, sebagai orang Islam, kita tidak perlu marah. Tidak perlu memaksa. Dan tidak perlu mencipta cerita palsu demi agama. Kerana hidayah adalah milik Allah. Jika suatu hari nanti benar Allah membuka hati Ronaldo kepada Islam, maka itu adalah cahaya nur Allah yang turun ke dalam hati manusia yang dipilihnya. Dan andai benar satu hari nanti beliau mengucap syahadah, mungkin seluruh dunia akan menyaksikan bahawa kemewahan, populariti dan kejayaan masih belum mampu mengalahkan ketenangan mencari Tuhan. Kita doakan sahaja. Ya Allah, jika benar ada kebaikan dalam dirinya, maka bukakanlah pintu hidayah buat Cristiano Ronaldo. Dan juga buat diri kami sendiri. Kerana hidayah bukan milik manusia, tetapi milik Allah yang Maha memberi cahaya. Assalamualaikum dan semoga kita semua dipimpin menuju nur Allah.